Perdana Menteri mengumumkan sumbangan kerajaan Madani berjumlah RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman berkenaan ketika berucap pada majlis perasmian Seminar Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Kuala Lumpur pada Selasa. Sudah pasti secara peribadi saya amat terhutang budi kepada Al-Qaradawi sama ada dari segi idea pemikiran, dukungan moral dan persahabatan yang dibina atas asas keikhlasan. Semoga ikhtiar seperti ini mendapat barakah, membawa manfaat dan mencerahkan umat, katanya di Petik Harapan Madani. PMX turut menyingkap kembali kisah awal interaksi serta kerjasama beliau dengan tokoh ilmuwan Islam itu ketika aktif bersama Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM. Beliau berkata Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan atau zeitgeist, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan dalam pemikiran dan pendamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Sewaktu meningkatnya semangat kebangkitan Islam pada sekitar awal 80-an, Al-Qaradawi menghantar satu risalah kepada pimpinan ABIM yang menegaskan agar ABIM mengambil jarak dari aliran keras dan kekalkan wasatiyah atau kesederhanaan. Nasihat ini bagi saya amat penting sewaktu meningkatnya semangat dan aliran pemikiran yang tidak terbuka menerima pandangan yang berbeza pada ketika itu, ujarnya lagi. Dalam pada itu, gagasan masyarakat madani yang diangkat kerajaan hari ini merupakan penterjemahan kerangka pemikiran tokoh ulama kontemporari terkemuka Allahyarham Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang menggabungkan aspek kemasyarakatan dengan teras akhlak dan etika Islam. Perdana Menteri berkata pencetus istilah itu bermula pada akhir tahun 1990-an bagi menggantikan konsep civil society barat yang memfokuskan kepada persatuan tanpa menyuntik nilai moral serta ketauhidan yang murni. Menurut beliau, gagasan itu dimuktamadkan selepas beliau mengadakan perbincangan dan memohon pandangan daripada Syekh Yusuf Al-Qaradawi serta tokoh ulama Syekh Taha Jabir Al-Alwani yang mencadangkan penggunaan istilah Al-Mujtama' Al-Madani. Terminologi masyarakat madani ini lebih selamat dan menyeluruh kerana ia bukan sahaja merangkumi ciri-ciri sivil tetapi mempunyai teras Islam, moral, akhlak dan etika yang kukuh. Karya Fiqh Daulah tulisan Syekh Qaradawi merumuskan ratusan hasil penulisan beliau yang sangat relevan dengan realiti semasa. Ia bukan sekadar teokrasi atau demokrasi melampau, tapi kenyataan masyarakat hari ini, jelasnya.